Hello guys, selamat Hari Raya. Saya dan Arik akan ke Puchong, rumah Dayana untuk open house. Bing bak bum bum bing bak bing. Ais. Tiba-tiba kita nak dekat ayo. Saya nak lambat sangat. Atau pukul 11. Ini dah pukul 10, tak siap-siap lagi. Kita nak beli something untuk mama tapi tak tahu beli apa lah. Pasu bunga tadi okey. Masuk dah dulu lah, beli close ni. Jom nak cari susah tapi hari tu. Boleh lah bawa. Cuba teka apa kita orang beli untuk Adriana. Tak payah teka. Kita orang bagi kek. Okay, cuba. Okay. Korang kena tengok ni. Kita orang ada beli hadiah untuk Mama Ipan. Tapi kau takkan dapat teka lah apa benda ni. Memang ni memang jackpot lah. Sekejap lagi kau tengok aku bagi Mama. Kau memang takkan tahu langsung lah. Sampai Mama buka. Tiba-tiba dah kat rumah Dayana. Tak pun terbalik. Aku tanya dia tu. Kau sini okey je. Kau memang katil. Tapi ingat kau. Kalau aku beri 5 minit. Nanti masuk YouTube. Nanti orang boleh tengok dekat YouTube. Serius. Bye sikit. Bye lah. Ni. Tengok bro, outfit aku ni. Cukup tunjuk. Tak nak tunjuk ni. Apa wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Letakkan matiku sampai yang Dah berusaha, semua dah bersih. Bro. Shout out to Duit Raya. Duit raya geng. Umur 21 dapat duit raya. 23 everybody. raya lipat kata. Cok. Tembak 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 Tiba-tiba kita nak balik dah. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Terima kasih tu rumah. Terima kasih tuan rumah. Jumpa lagi. Kita akan jumpa Syadat. Oh, Bila Syadat datang lah. Masya-Allah. Kena buat treatment orang lagi. Kena ada Ya. Mama Ipan nak tengok. Supaya kita island hopping ah. Kita island hopping apa ni? 140. 40 berapa ni? Basically pagi tadi kita orang pergi rumah Dayana. Lepas tu mak apa dia ni? Rumah Dayana kita pergi rumah Afiq. Pas mak Afiq kejap pula sayang. Gak. Tadi kau dah tahu. Tadi Kita cerita okey. tadi kita orang bawa aku dengan Aris satu kereta. Ada jalan bertakung kan Aris kan. Malam banjir lah. Hujan lebat kat sana. Tak tahu cakap apa kan. Apa benda kau? Tak cerita kan kau bawa manual sejam. Aku buat minum lah. Ni, kau bayangkan. Okey. Okay, dia paling last aku bawa kereta Amar. Tapi tu Tu bila? Sem lepas. Itu pun kejap je. So aku pusing satu taman lah. Tadi aku bawa sejak. Sumpah keren. Jam gila babinya. Tak tipu tu. Apa perasaan kau waktu buat keputusan untuk bawa tu? Aku tengok Ari kesian lah. Kaki dia pun Coba. Tapi memang benar lah. Aku dah lama tak bawa. Memang rasa kaki tu sakit.
Lagi-lagi atas bukit. Ya Allah. Kenapa yang boleh bawa manual tak naik kereta kau? Kau orang. Tapi Boleh Afiq, lah, tadi mak. aku tengok Afiq mengajuk kan. Macam apa? Bapak dia suruh beli barang. Dia kata, oh ni. Sumpah lah. Semua pandang dia tergelak. Sumpah lah. Ni dia jadi. Tahu. Perangai dia dekat you dengan kat rumah sama je. Macam baby. Comel lah. Tapi tu manja sangat. Ini aku punya. Ini kan dia tu. HD man. Siapa ambil Nyamar tu. Cantik tu. Muka kau clean tu, tak payah delete. Tak payah delete. Aku tak send lah, aku tak send. Rumah Ipan kita sampai. Ui, jam barai teruk kan. Okey, aku cerita tadi. Okay. Haris dia pergi buka location. Okay, aku tunjuk muka aku. Haris dia pergi buka location ke Puchong, rumah Dayana. Aduh. Lepas tu dah separuh jalan baru aku perasan. Pasal diorang lama lagi aku 50 minit je. Nasib baik sejalan lah ke rumah, ke Kelang. Nasib baik sejalan. Tapi kita orang lalu Puchong ke Tapi sampai beza pun dalam setengah jam je kot. Tu sampai-sampai penat lah baraya. Aku drive. Dah cerita tadi tak apa lah. So, best tak? Best tak? Dia best raya. Tu lah. Alhamdulillah. Tahun depan kita buat lagi tak? Tahun depan Ni apa kita panggil lah? semoga lagi lancar. Lagi lancar. Ni apa kita Tiba-tiba dah pagi. So kita on decide. Aku dengan Arik nak bagi ni lah, hadiah ni untuk parents Ipan. Sebab bagi kita orang duduk sini kan. Cuba teka apa dalam ni. Mesti korang tak dapat teka lah. Below comment. Tulis kat komen apa korang rasa ni apa. Alah betul. Ayah dia. Mama papa. Nak beli kursi urut dekat sini situ. Allah. Tapi tak kau makan luar. Tengok. Mama, kau tadi mama je. Papa sekali lah. Ya. Pen. Secure apa? Semat siap. Lepas tu cakap kat mama suruh teka. Tolong Apa teka. benda ni Aduh. Sekarang kita tengok Blood Brothers. Kita tengok movie. Semua ada. Let's go. This is us before Blood Brothers. Tengok depan ni kita bergairah macam ni. So this is us after Blood Brothers. Quite predictable. Padu lah. Zaki paling best lah, paling kelakar. Di kelakar. Dia carry lah, dia carry. Padu lah. Mamat yang tidur. Orang lagi. 2,000 years later. Aku appreciate gila kalau kau buka kan kotak yang dalam. Kejap. Hello, hai, Assalamualaikum. So kita orang dekat Pernikahan Seremban. Untuk seseorang yang dilabelkan sebagai seorang yang tak reti nak beremosi, aku rasa aku bersyukur kenal kawan-kawan di rumah aku yang memberi macam-macam jenis emosi untuk aku rasa lah. Itu lah aku rasa. So sampai di sini saja. Sorry lah kalau tak banyak footage. Tapi sebenarnya banyak benda berlaku. Yang dapat tengok ni je lah. So bersyukur lah kan. So terima kasih kerana menonton. Itu saja. Bye. Kata ada family dia sama-sama. Bye. Bob! Assassino cappuccino. Bombardilo Crocodilo. So kita kembali lagi season ni. So kita beraya ke rumah Pika pula. Okay, kalau kau tengok luar ni jam, nampak luar ni jam kan? Cuba teka kita orang dekat mana. Clue dia bukan highway. Alhamdulillah kita orang masih di Melaka. sekarang pun dah pukul 2.30 dah. Lepas ni Amar bawa sebab Amar dah sedia kita. Patutnya aku pergi rumah dia,
ambil dia tadi. Aku sampai-sampai hilang. Call tak ada. Lepas tu rumah dia tak ada. Macam oi, apa jadi budak ni 20 minit aku tunggu. Lepas tu jadi kau 10 minit aku kacau. Lepas tu macam tak apa lah, gerak lah. Lepas tu dah kena hadap jam apa semua, dah nak sampai sini. Amar call. Weh, sorry doh, phone aku mati doh tadi. Sorry doh. Lepas tu kita orang pula kena pergi balik. Pergi Mama ambil Amar. Dah makan masa lagi. Dah tua ke macam ni. Tu lah terpaksa. Tak lama dah tu. Nampak lah kita orang effort. Phone dah mati. Baru phone. 3.16. Semua nampak takut. Bila takut tu. Nampak? Tengok. Bila orang kau ajar ni kita ajar. Nampak tak apa-apa sama-sama. Okay, jom. Kita pergi ke rumah Pika. Sorry semua, sorry. Tak boleh parking sini, tak boleh parking sini. Tak boleh pakai. Assalamualaikum ya Nabi. We will rock you. We will rock you. Alhamdulillah 7.30 baru sampai rumah Pika. Alhamdulillah. Sampai. Gujok Amar, gujok. Sekarang kita berada dekat rumah Pika. Ada Nuri. Sini saya tunjuk kawasan semasa ni. Kemudian kita ada Tasha, kita ada Diana, atas belakang tu ada Bashira, ada Haris, ada Syadat, ada siapa nama? Ada Zara dan ada ni paling susah ni. Saya nak solat 2 marhalah lebih. Dia solat jamak weh, datang. Zara. Dia tak nak fokus. Zara tak solat. Hi guys. Kita dekat rumah Alisha. Rumah Alisha? Rumah Pika. Rumah Alisha? Sorry. Kasa Alisha. Bila dah Alisha nak buat open house? Hari tahun depan. Haznim, Nuri. Kalau nak karaoke sahaja Alibaba je lah. Dekat rumah Pika. Seorang ada kenyang sangat-sangat Alisha. dia makan. Dia makan dulu. Alisha Kristina. Jangan cakap. Tu. Ni Zara besar, ni mini Zara. Ni Zara besar, ni mini Zara. Tu Alisha bersama Zahil. Bebe. Bersama Bebe. Oh, kyawa. Video. Hey guys, kita orang the OG. Korang Syadat dah nak balik baru dia buat. Baru dia sambung. Umpan dengan Afiq dah balik lah. Oh, dia dah balik vlog Syadat. Masuk vlog Syadat. Salah. Oh, Adalah, jangan orang nanya. kita kat Degamat boleh datang. InsyaAllah ada sana. Alah. Korang Hazim sedih. Everyone, Haznim dah, dia tak ikut kita orang tu hari Dia tu. sekarang dah semua. Dia dah segamat. Tapi korang tengok dia dah menangis. Tak ada lagu je. Dah nanti ke hadapan si Haznim dan Nadira. Thanks datang rumah Pika. Apa yang Hebohkan keadaan. Amar, kau dengar sini si Amar ni? Amar classmate Aznim, kau siap kau jangan kerek-kerek dengan Aznim Siapa bully Haznim kat Degamat siap Kita orang datang. Yang di Palam, Melaka semua datang. Ada nama Amar lagi. Afiq dengan Aznim dua sekali Afiq dengan Jazmi. Kena. Bye. Bye korang. Weh, seramnya. Miss. Bye korang. Jumpa lagi. Cuba ambil gambar sini. Baik korang. Uish, bapak macam model tu. Bye man. Mami cakap dia dah tak pandai.
Ini yang kuat edit. Orang ni jangan ejek-ejek dia kan tak betul. Okay. Bye. Assalamualaikum. 10.50. Tengok macam mana Kau apa sampai Melaka ni. Alhamdulillah. Alah. Bagi kerja. Tengah-tengah ni. Dah pukul 1.50 lah. Sorry lupa nak record. So basically pukul 12.30 kita orang sampai Melaka. Lepas tu tu je lah. Aku baru sampai rumah ni. Thank you so much for everyone contributing. Everyone had a great time. Alhamdulillah, terima kasih kepada Syafiqah dan keluarga. Thank you guys. Semoga kita dapat luangkan masa bersama lagi. By the way, Bashira bawa boyfriend dia, Azri. So yeah, shout out to Azri. That is all for today. Selamat Hari Raya everyone. So yeah, semoga kita direzekikan untuk bersama lagi, InsyaAllah. Selamat malam.